Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfa Koyum bersama dengan rakan setegah saya, Adik Naufal, melaporkan secara langsung di SMK Bayi Lepas. Pada hari ini, latihan kebakaran dan kecemasan telah dijalankan di SMK Bayi Lepas yang bermula tepat pada jam 8.45 pagi di dataran perhimpunan sekolah. Pada hari ini, latihan ini melibatkan semua murid, guru serta staf sekolah bagi memastikan semua warga sekolah bersedia menghadapi sebarang situasi kecemasan. Sejurus loceng kecemasan dibunyikan. Dilihat murid keluar dari kelas dengan keadaan yang tenang dan teratur mengikut laluan yang telah ditetapkan. Objektif latihan ini diadakan adalah untuk memberi penerangan awal kepada murid supaya mereka dapat bertindak dengan segera dan teratur sekiranya kecemasan sebenar berlaku. Ataupun slip menyapu. Relax. Okey, baiklah tuan, boleh perkenalkan diri? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, nama saya Pegawai Bomba Badrul Hafiz bin Boyamin dari Balai Bomba dan Penyelamat Bayan Baru. Tuan, saya nak ajukan satu soalan je, boleh? Boleh. Apakah kesilapan yang sering orang ramai buat apabila berlaku kebakaran? Alright. Pertama kali apabila berlaku kebakaran, kesilapan yang selalu orang buat lah kan. Jika berlaku kebakaran, respon kepada bomba lambat. Kebanyakan orang awam akan melakukan seperti merekod dahulu kan sebelum berlaku kebakaran, mereka merekod dan mereka untuk respon kepada balai terlampau lambat. Selain itu, saya sarankan kepada orang awam, kepada orang ramai untuk menyimpan nombor telefon balai bomba yang terdekat supaya kita dapat terus telefon ke balai bomba terus dekat. Oleh kerana kalau kita telefon kepada 99, tindakan tu agak lambat. Kalau kita terus ke balai bomba, dia akan lebih cepat dan bomba akan lebih respon lebih pantas daripada 999. Itu saja. Itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, kini saya bersama salah seorang pelajar SMK Bayan Lepas yang dikenali sebagai Naresh. Baiklah Naresh, saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Adakah awak berminat untuk menjadi ahli bomba?
Ya, berminat. Boleh awak jelaskan kenapa awak minat? Kenapa saya punya cita-cita untuk jadi bomba? Cita-cita Untuk mengawal orang. ngawal orang. Okey. Sekian daripada kami. Terima kasih. Secara keseluruhannya, latihan kecemasan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Diharapkan semua warga sekolah sentiasa peka dan bersedia untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Sekian kami dari Dataran SMK Bay Lepas. Saya Zulfa Koyum. Dan saya Adi Naufal. Kami berdua melaporkan untuk Biomedia Production. Sekian, terima kasih.